Tan, kata-kata hari ini. Mimpi besar dimulai langkah kecil. Kata-kata hari ini, Anis. Gagal itu urusan nanti. Yang penting kita berani untuk mencuba. Kata-kata hari ini, Zik. Teruskanlah gagal. Kerana orang yang gagal lebih baik daripada orang yang tak pernah mencuba. Kata-kata hari ini, Kak Nisa. Kadang-kadang termenung tu lebih baik daripada bercerita. Kata-kata hari ini, Aizat. Ombak itu tidak besar, hanya perahu yang kecil. Jangan hanya minta diringankan ujian, tetapi mintalah dikuatkan iman. Allah. Kata-kata hari ini. Kerja stres, tak kerja di PES.